Welcome back to my channel, aku Elfie. Okay, hari ni kita nak borak pasal check in dengan check out untuk campsite itu penting atau tak? Pendapat korang macam mana? Seperti biasa, jangan lupa like, share and subscribe video ni. And kalau kata korang rasa video ni engage dengan korang and korang rasa nak komen, korang boleh komen dekat bawah. So, pendapat aku pasal check in dengan check out ni penting atau tak, aku 100% sokong yes. Sebab apa? Ada cerita sebenarnya. Kawan aku sendiri pernah mengalami peristiwa di mana dia dah booking tapi dia bukan nak camping lah. Dia datang sebagai picnickers. Cumanya dia ambil courtesy, dia tak nak kacau slot picnicker dengan camper. Dia ambil dan bayar untuk camping. And what happened on that day, surprisingly, orang yang sepatutnya keluar tak keluar lagi. And it just happen dia tengok, ini dah macam di luar kawalan. Just imagine, this family, dia semang-semang tau. Lokasi di Perak, aku tak nak beritahu dekat mana, tempat kat mana. And this family datang daripada Kedah. Just imagine, Kedah ke Perak travel. And dia orang dah sampai dalam pukul 11 lebih. Apa yang kita sedia maklum, check out ni pukul 12. Untuk most campsite lah. And ada yang sampai pukul 2. Tapi for this campsite, dia cakap dia punya check out time pukul 12. And what happened to this family, pukul 12 masih tak siap lagi. And they are taking leisure, makan-makan, having lunch dulu. Di mana the other family yang tunggu tu, just imagine tunggu dengan anak-anak dah mengengek. And they have been waiting since 11, pukul 11. Yang wife tu dah muka mencukur lah, muka nak makan orang lah. Husband dah muka macam, nak ni tak ni. Bukan salah dia pun. So, jadi macam awkward situation. So, what happened, my friend cakap, tak apa. Abang, apa kata abang ambil saya punya tapak lah. Sebab I am not in an urgency nak camping pun. Sebab kita orang datang sini piknik je. And tak kisahlah sebab kesian. Tengok anak-anak dah tantrum. Wife pun dah muka hitam dah. And the husband pun dah macam ni lah, tak selesa. Faham, dia tersepit. And here, I would like to emphasize, kita ambil hak orang. Contoh, kalau kata the previous camper tu keluar ngam-ngam pukul 12 and dia orang ni boleh check in ngam-ngam pukul 12, so tak ada masalah. So this happen disebabkan mungkin lah, aku tak sure lah, mungkin CO tak remind ke ataupun camper tu dah tahu tapi tak ambil ringan. Tapi kacau lah kepada diorang yang nak masuk kemudian. Sekiranya tak ada orang nak masuk kemudian, tak ada masalah. Contoh ya. Korang camping, ini bukan cuti sekolah lah. Ini a normal day. Sabtu, Ahad. Isnin mana ada orang. So mungkin CO tak kisah macam nak balik pukul berapa pun tak kisah. Sebab tak ada booking yang bertindih. Yang orang akan masuk lah. And even aku sendiri pun, ni pengalaman aku sendiri lah. Abang Rizal di Cherry Chalet. Aku pergi sana on the way balik daripada Bacuk, Kelantan. Sahaja singgah Janda Baik. And aku stay for 1 day sahaja. And Abang Rizal macam serba salah. Macam, Elfie, abang nak bagi tahu nanti check out pukul 12 ni. Sebab nanti ada orang nak masuk. Macam aku tak ada masalah apa. Sebab knowing and we respect. Respect tu kena ada. And knowing that Tuan Tanah dah bagi tahu macam tu, aku by 10 aku dah siap-siap dah. By 10 aku dah kemas-kemas apa semua, dah masuk kereta barang apa semua. And by 11.40 settle. Barang semua dah clear. And the next camper boleh masuk. Bukannya bermakna pukul 12 tu korang kena caw dah. No. Kalau kata korang nak mandi ke nak makan ke apa, boleh aja. Cumanya keluar daripada tapak campsite tu. So that ada camper boleh masuk. Itu aku punya argument lah. So korang rasa macam mana? What is your opinion on this issue? Tak kisahlah korang daripada side camper ke, daripada side CO ke, korang boleh komen lah. Apa the ideal check in check out time. And aku perasan ada juga campsite yang tak ada check in check out, ada yang ada check in check out, and ada yang letak pukul 12 check in check out, ada yang letak pukul 2, ada yang letak pukul 5, and ada yang macam tak kisah langsung. So feel free to comment lah. Aku nak dengar juga feedback korang. And kalau kata korang ada any topic or suggestion yang nak aku ulas, yes, you guys are feel free to do so. So that aku boleh ulas isu-isu yang lebih relatable to our campus punya community lah. Like, share, komen, subscribe. And sampai kita jumpa di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.